Korang tahu tak, setiap kali kita suap makanan ke mulut tanpa baca bismillah, sebenarnya kita sedang menjemput makhluk lain untuk makan sekali. Bukan setakat makan sekali, silap hari bulan, makhluk tu akan masuk terus dan bersarang dalam badan kita. Inilah kisah benar yang terjadi kepada seorang lelaki bernama Hamzah yang terkena santau angin hanya kerana terlupa baca doa makan ketika menikmati nasi lemak. Kisah bermula bila Arif Budiman, seorang lelaki yang dianugerahkan deria ke-6, dihubungi oleh Hamzah untuk minta tolong. Hamzah sakit misteri dah 2 minggu. Bila Arif salam je tangan Hamzah, zap, terasa bahang panas yang luar biasa dari badan Hamzah. Tapi yang paling ketara adalah bau busuk, bau hamis, hanyir, macam bau nanah yang dah lama. Arif terus dapat firasat, ini bukan sakit biasa. Ini angkara santau. Mata kasar orang lain mungkin tak nampak, tapi mata Arif nampak jelas. Di sisi Hamzah berdiri satu makhluk yang sangat mengerikan. Rupa dia macam zombie. Muka dia penuh dengan nanah yang melepuh dan air bisa busuk menitik-nitik jatuh ke bawah. Makhluk ni rupanya yang memeluk dia siang malam. Arif terus cadangkan Hamzah jumpa seorang ustaz sebab benda ni dah kritikal. Bila jumpa ustaz, ustaz sahkan telahan Arif. Hamzah terkena santau angin. Maksudnya santau tu orang buang merata-rata, bukan tuju khas kat Hamzah. Tapi nasib Hamzah malang, dia yang terlanggar. Hamzah cerita dia mula sakit lepas makan nasi lemak kat satu tempat. Lepas makan je terus muntah darah. Ustaz terus mulakan rawatan ruqyah. Tiba-tiba Hamzah mula mengeliat dan buka langkah silat. Itu bukan Hamzah, tapi jin dalam badan dia dah mula tunjuk belang. Ustaz tanya keras, "Siapa kamu? Macam mana boleh masuk?" Jin tu menjawab dengan suara garau, "Aku jin santau. Aku masuk sebab dia makan tak baca kalimah Tuhan." Rupa-rupanya masa Hamzah makan nasi lemak tu, dia lupa baca bismillah. Bila tiada benteng nama Allah, jin yang memang berkeliaran kat situ terus ambil kesempatan menyelinap masuk dalam badan Hamzah. Itulah sarang baru dia. Ustaz bagi tawaran, keluar atau mati disembelih. Jin tu takut, dia setuju keluar, tapi tak tahu nak pergi mana. Ustaz tawarkan untuk hantar dia dan keluarganya, ada 3 ekor semuanya, ke tempat jauh untuk beribadat, asalkan mereka masuk Islam. Jin tu setuju dan mengucap 2 kalimah syahadah. Ustaz kemudian menarik keluar makhluk-makhluk tu dan masukkan ke dalam botol untuk dipindahkan. Serta-merta, bau busuk dan bahang panas kat badan Hamzah hilang.